Apakah first impression pasangan ni kepada MC Faiz? Memang sangat love, terbaik, mantap. Mekar cempaka di tengah laman, harumnya sampai ke hujung desa. Cahaya purnama kalah di penangan, jelita sang dara tiada tandingannya. Sangat sporting sebab macam mana yang kita nak apa contohnya nak ubah ke apa ke semua, dorang memang layan sangat tip-top walaupun dorang penat. Ada satu hari tu masa rehearsal dorang penat sebenarnya, kena balik ke besuk apa semua, tapi dorang sanggup tunggu kita orang sebab kita orang punya fitting baju tu lambat sikit nak datang ke Dewan, tapi dorang sanggup tunggu. Lepas tu dengan dorang datang tu senyum lagi, dua-dua orang tu memang senyum je. Tak, kalau orang lain, apa dah terlambat? Dia ni terlambat, orang dah tunggu lama dah. Kalau orang lain tapi diorang ni tetap layan memang TikTok. Lepas tu sebelum balik tu kita orang dah nak balik. Lepas tu ada sebelah ni datang. Dia pun sanggup tunggu and sanggup explain semula apa semua. Memang sangat baik lah. Memang TikTok. Sangat-sangat recommend. MC Faiz Terbaik.